Guys, okay, dah lama gila aku tak sebut benda ni. Welcome back to OD Channel. Lama gila kan? Dan kalau aku tengok YouTube channel aku sendiri, last aku buat konten 3 bulan lepas. So, ada orang komen dekat Instagram, dekat YouTube channel ni sendiri. Dia tanya mana konten YouTube aku. Memang susah sebenarnya guys kalau aku nak maintain dekat YouTube, dekat IG Reels, dekat TikTok, memang susah sangat-sangat. Okay, mulanya macam aku rasa macam aku nak buat nak cari gadget yang boleh support open gate. Open gate punya style, so supaya aku boleh crop untuk post dekat IG Reels, TikTok dan juga YouTube yang memanjang, melintang macam ni. Tapi benda tu sebenarnya tak berhasil juga. Dia membuatkan aku tak efficient untuk aku buat video dekat YouTube semula-semula. Yang lebih banyaknya aku banyak fokus dekat Instagram. Bagi siapa yang belum follow lagi aku di Instagram, korang boleh follow account Instagram aku dekat sini, okay? Dan sebenarnya memang rugi. Aku sendiri pun rasa rugi sebab aku dah naikkan YouTube channel aku ni sampai 40,000 subscriber dah, Alhamdulillah. Dan rugi aku tak teruskan. Benda-benda tu banyak yang efek jadikan aku kurang untuk buat konten sebenarnya, disebabkan salah satunya kerja aku. Bagi siapa yang belum tahu ataupun tak pernah tahu, aku sebenarnya bukan full time content creator. Aku ada kerja hakiki aku sendiri dan aku buat content creator ni sebagai suka-suka dan juga macam hobi lah orang kata kan, dan part time aku juga. Dan ramai yang terkejut sebenarnya bila jumpa ramai yang tanya ingatkan aku buat full time content creator. Sebenarnya bukan. Aku buat part time je. Mungkin sebelum PKP tu, aku punya content agak banyak sikit sebab kita banyak masa tu kan. Tapi untuk sekarang ni, aku agak busy dengan kerja aku sendiri. Dan aku hanya free masa hujung minggu untuk buat konten yang aku punya sendiri. Ataupun ada, konten-konten yang lain untuk aku review ke. Hujung minggu tu, 2 hari tu je lah yang masa aku untuk buat semua tu. So, masa memang agak limited gila. Dan juga salah satunya dari segi konten sekarang. Bila kita post dekat Instagram, dia punya algoritma dah lain. Lepas tu dekat TikTok sendiri pun dah lain. Dekat YouTube pun lain. So, sedikit sebanyak sebenarnya dia punya view semua tu impact juga dekat aku. Yelah kau bayangkan aku dah hasilkan video, dah hasilkan konten untuk korang semua. Tapi kadang-kadang sambutan video ataupun view tu tak memberansangkan. Benda tu akan jadi efek juga. Start bila aku rasa tak nak semangat semua tu, akan datang sesuatu dekat aku. Contohnya macam orang akan komen. Kadang adalah benda-benda yang bersangkut paut dengan yang aku malas nak buat konten. Tiba-tiba benda tu akan jadi aku trigger balik. Untuk kenapa aku nak stop? Aku tak rasa rugi ke? Benda tu akan keluar balik. Okay, contohnya macam sebelum ni aku dah nampak satu konten dekat aku dah nampak satu posting dekat thread. Ada seorang ni dia post ambil video berapa jam, editing berapa jam, dan bila posting view sikit gila. Tapi apa yang menarik dia, MKBHD komen kat situ guys. Okay, contohnya lebih kurang macam walaupun view tu sikit, tapi dalam kalangan orang yang sikit itulah yang support kita punya channel tu. Untuk ataupun dia support kita punya content tu. So benda tu bila aku terbaca macam aku tersentuh juga. Dan terus aku teringat yang macam kat korang semua yang duk komen, duk support aku. Aku rasa ada je benda tu orang support. Cuma aku terlampau fikirkan sangat dia punya view semua tu kan. InsyaAllah aku akan try lagi buat konten aku. Sebab ini salah satu dia, konten yang macam contohnya aku pergi travel. Okay, ni pergi hiking dan tiba-tiba aku rindu nak tengok balik, aku boleh tengok balik dengan kawan-kawan aku. Dan sebenarnya bila aku scroll balik aku punya channel, banyak je konten-konten aku dah buat. Okay, dan view semua tu walaupun dia bukan masa tu naik, dia akan naik kemudian. Cuma kadang-kadang aku terlampau banyak fikirkan sangat. Aku tengah record sekarang ni aku punya konten menggunakan iPhone 17 Pro Max. Dan aku juga menggunakan kamera depan dia sambil menggunakan mikrofon daripada Insta360. Mic Pro tak salah aku nama dia. Dan guys, bercakap pasal Insta360 dan apa yang membuatkan aku rasa nak continue balik buat konten semua tu. Ini dia guys. Insta360 Luna Ultra. Okay, nampak tu? So aku on kan.
Ni dia. Okay, kamera yang ada 2 mata kamera yang sangat hangat di pasaran sekarang, yang sangat banyak kontroversi, dan aku tak kisah semua tu. Janji dia punya feedback ramai yang kata best, dan aku ada try untuk buat konten ni masa dekat Redang hari tu. Dan kalau korang nak tengok macam mana hasil dia, tunggu, insyaAllah kalau aku sempat edit aku akan post. Dan aku tak fully review, aku just buat vlog je. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki, aku akan buat lagi, okay? So guys, apa yang aku boleh cakap, thank you so much dekat korang yang support channel IMOD ni. InsyaAllah, okay? InsyaAllah aku akan terus untuk buat konten untuk korang semua. Dengan adanya Luna Ultra ni ke, ataupun apa benda gadget ke, aku akan terus aktif buat konten, okay? So, thank you so much yang support aku semua. Bagikan kata-kata semangat dekat bawah, kat komen, supaya aku semangat lagi buat konten lepas ni, okay? Thank you so much guys. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum.